Okey, soalan ni bagus. Bagus. Alright, aku terangkan untuk saham dulu. Saham ni macam korang beli stok lah. Bukan macam, memang korang beli stok lah. For example, korang beli satu stok RHB. Kalau stok tu naik, korang pun untung. Kalau stok tu harga dia turun, korang pun akan rugi. Dia macam korang kahwin dengan satu company lah. Kalau company tu untung, sama-sama untung. Kalau dia rugi, sama-sama rugi. Okey, apa pula beza dengan unit amanah? Unit amanah ni pula adalah salah satu dana. Dia dana tau. Dalam dana ni ada banyak-banyak company. For example, dalam dana unit trust ni ada RHB, ada Public, ada CIMB, ada Maybank dan macam-macam lagi. Banyak lagi company-company. So, dana unit trust ni selalunya adalah professionally managed dan juga dia adalah diversified. So, lebih selamat dan lebih stabil untuk anda menyimpan dan uruskan duit anda. Okay guys, macam ni. Aku ada buat WhatsApp group. Okay, banyak info-info tentang financial planning aku akan share. So, please join. Senang je. Klik link di bio.